Pernah tak kita terfikir, kenapa ya sesetengah pelajar tu macam lancar je perjalanan dia kat sekolah, manakala yang lain pula penuh dengan liku-liku. Hari ini, jom kita bongkar satu faktor besar yang selalunya kita tak nampak dengan mata kasar, iaitu kesan status sosioekonomi terhadap pendidikan. Ini dia soalan pentingnya. Sebab ia bukan setakat pasal mampu atau tidak beli buku rujukan atau bayar yuran PIBG. Jauh lebih dari itu, ia tentang akses kepada kelas tuition, peluang untuk ikut rombongan sambil belajar yang boleh buka minda, ataupun benda paling asas, iaitu ada tak satu sudut yang senyap kat rumah untuk buat kerja sekolah. Benda-benda macam inilah halangan yang tak nampak tapi impaknya sangat besar pada masa depan seorang pelajar. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam, jom kita samakan pemahaman kita dulu tentang istilah utama ni, status sosioekonomi atau nama pendeknya SES. Senang cerita, bayangkan ia gabungan tiga benda. Pertama, pendapatan keluarga. Kedua, tahap pendidikan mak ayah. Dan ketiga, jenis pekerjaan mereka. Tiga perkara ni, bila digabungkan, ia jadi macam satu kanta yang akan kita guna untuk faham keseluruhan isu ni. Baiklah, ini dia perjalanan kita untuk perkongsian kali ini. Kita akan mula dengan cabaran-cabaran yang ada, lepas tu kita tengok kesannya dalam pendidikan khas. Kita fahamkan macam mana ia boleh jadi satu kitaran yang berulang dan paling penting, kita akan cuba cari jalan ke arah kesatsamaan. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Apakah sebenarnya halangan-halangan tersembunyi yang pelajar-pelajar dari latar belakang sosioekonomi rendah ni hadapi dalam bilik darjah? Cuba kita bayangkan seorang pelajar. Setiap hari dia galas beg yang berat. Tapi dalam beg tu bukan buku je. Ada juga beban lain yang kita tak nampak. Macam risau tak cukup bahan rujukan, rasa terkilan sebab tak dapat ikut kawan-kawan pergi lawatan sekolah, atau mungkin tekanan sebab keadaan di rumah yang serba kekurangan. Dan semua ni, bila terkumpul, ia akan beri kesan terus pada fokus dan prestasi mereka dalam kelas. Seterusnya, kita akan lihat satu persimpangan yang sangat-sangat kritikal, iaitu bagaimana status sosioekonomi ini berkait rapat dengan pelajar dalam sistem pendidikan khas. Okey, ini satu fakta yang agak membimbangkan sebenarnya. Pelajar dari keluarga berpendapatan rendah didapati jauh lebih kerap dilabelkan sebagai pelajar yang memerlukan pendidikan khas. Persoalannya, kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa ada corak yang begitu ketara? Salah satu petunjuk jawapannya mungkin ada di sini. Kalau kita tengok data ni, ia tunjukkan yang kanak-kanak di bawah insurans awam didiagnosis dengan keadaan seperti ADHD pada kadar yang lebih tinggi berbanding mereka yang ada insurans swasta. Ini terus buat kita tertanya-tanya kan, adakah pelajar ini betul-betul perlukan pendidikan khas atau ada faktor-faktor sistemik lain yang bermain peranan? Contohnya macam jenis insurans yang mereka ada. Dan bukan itu je, tempat mereka belajar pun berbeza. Pelajar berpendapatan rendah ni lebih cenderung diletakkan dalam kelas berasingan dan selalunya kelas macam ni datang dengan jangkaan akademik yang lebih rendah dan stigma sosial. Berbeza sangat dengan kelas inklusif di mana semua pelajar, tak kira latar belakang, digalakkan untuk capai potensi tertinggi bersama-sama. Dan di sinilah wujudnya satu faktor yang sangat subjektif tapi sangat berkuasa, iaitu persepsi. Petikan ini seolah-olah menyedarkan kita yang kadang-kadang para pendidik sendiri mungkin secara tak sedar ada unconscious bias atau kecenderungan untuk kaitkan status ekonomi rendah dengan kebolehan belajar yang rendah. Dan kecenderungan inilah yang mungkin mempengaruhi siapa yang akan dirujuk ke pendidikan khas. Semua isu yang kita bincangkan tadi, kesannya tak berhenti bila loceng sekolah berbunyi. Ia sebenarnya mencipta satu efek domino yang lebih besar, iaitu satu kitaran kesusahan yang berterusan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kitaran ni berfungsi macam ni. Mula-mula, pelajar ditempatkan di kelas berasingan. Lepas tu, ini membawa kepada jangkaan yang lebih rendah daripada guru dan sistem sekolah. Akibatnya, risiko untuk mereka tercicir dari sekolah jadi lebih tinggi. Bila dah dewasa, peluang ekonomi mereka pun jadi lebih terhad. Dan yang paling menyedihkan, kitaran ni berpotensi besar untuk diwarisi oleh anak-anak mereka pula. Tapi, berita baiknya, setiap kitaran tak kira sekuat mana pun ia boleh diputuskan. Jadi sekarang, jom kita lihat pula jalan ke hadapan, jalan penyelesaiannya. Jadi apa alat yang kita ada untuk bawa perubahan? Pertama, kita perlukan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, yang lebih inklusif. Kedua, amalan mengajar yang meraihkan dan responsif kepada latar belakang budaya setiap pelajar. Ketiga, sokongan yang disasarkan terus kepada keluarga yang memerlukan sumber. Dan yang paling kritikal, pastikan perkhidmatan pendidikan khas tu disepadukan, bukannya diasingkan. Inilah cara kita membina jambatan, bukan tembok.
Dan sebagai penutup, persoalan ini sebenarnya bukan untuk para pendidik atau pembuat dasar sahaja. Ia untuk kita semua. Sebab membina satu sistem pendidikan yang adil dan saksama adalah tanggungjawab kita bersama. Ia bermula dengan kesedaran, diikuti dengan tindakan dan didorong oleh satu komitmen yang jitu untuk pastikan tiada seorang pun pelajar yang tercicir hanya kerana latar belakang mereka. Sebab pada akhirnya, potensi sebenar seseorang itu tidak mengenal status ekonomi.